Saya nak beli emas lah, tapi tak tahulah nak beli emas 916 ke emas 99. Ini antara soalan yang biasa teacher dengar. So sebelum itu jangan lupa dulu save dulu video ini untuk rujukan anda masa depan. Ke-52 cabaran 100 kewangan. Okey, sebenarnya ramai keliru. 916 ke 99? 99, 916, kedua-duanya adalah emas. So apa bezanya? Bezanya adalah pada kandungan. Okey, 999 bermaksud 99.9% emas, ketulinan emasnya. Manakala 916 bermaksud 91.6% emas telah dicampur pula dengan logam lain bakinya, supaya dia lebih tahan lasak. Jadi 999 lebih sesuai untuk jadikan sebagai simpanan ataupun kita kata sebagai emas pelaburan. Manakala 916 lebih sesuai dijadikan sebagai barangan kemas ataupun emas biasa. Sebab dia campur logam lain, dia keras sikit. Bila keras sikit, dia tahan lasak. Okay, jadi sebenarnya kita tengok tujuan kita. Kita nak bergaya, kita nak jadi perhiasan, 916 lebih sesuai, sebab dia barangan kemas. Tapi kalau kita nak menyimpan dalam jangka masa panjang, emas 99 lebih sesuai. Ini juga kerana faktor susut nilai dan split. 999 faktor splitnya adalah antara 6 hingga 9%. Manakala 916 pula adalah antara 15% dan kadang-kadang boleh mencecah hingga 35%. Okey sahabat-sahabat, yang paling penting beli emas bukan setakat cantik je tau, tapi kita kena tahu apa matlamat kita. Sekarang jangan risau, ada juga emas biasa yang dalam kandungan 999. So kalau beli pilihan hari ni, you nak pilih apa? 99 ke 916?